Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita nak pergi pula pada muka surat yang ke-40. Muka surat yang ke-40. Faslun fi syurutis salah. Faslun fi syurutis salah. Okey, dia kata sini syarat ma yatawaqqaf alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Ma yatawaqqaf alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Okey, kita pergi dulu kepada makna syarat tu nah, makna kepada syarat tu sendiri. Okey, dalam semaya kita dituntut 4 jenis perkara dalam semaya. 4 jenis perkara dalam semaya. Okey, tengok sini kalau tasjil dekat sebelah tu. Dalam semaya kita dituntut 4 jenis perkara. Pertama sekali adalah kita perlu lengkapkan kita punya syarat, kita perlu lengkapkan kita punya rukun, kita perlu lengkapkan kita punya sunat-sunat dah, hai'ah dan juga ba'd. So jadi sini ada 4 perkara. Pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunat hai'ah, yang keempat pula adalah sunat ba'd. Sunat ba'd. So kita pergi dulu kepada syarat nah, kepada syarat. Kita pergi dulu kepada makna syarat tu sendiri. Apa maksud syarat? Syarat ni dia bagi tahu kat sini ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Apa yang berhenti kesahihan solat tu dengan dia nah. Dengan syarat tu, kesahihan solat tu berhenti pada dia. Syarat tu mesti kena ada barulah sah solat. So daripada qaid yang pertama ni nah, kita nampak qaid yang pertama ni kita boleh nampak sini kita keluar dua jenis benda. Keluar iaitu benda-benda yang sunat. Sebab benda-benda yang sunat ni tidak berhenti kesahihan sebuah solat tu dengan benda-benda yang sunat, tapi dia berhenti kesahihan sebuah solat tu dengan dua benda saja, iaitu dengan rukun dan juga dengan syarat. Okey, daripada takrif ni itu qaid yang pertama. Kita nampak masih ada lagi rukun dalam qaid yang pertama ni, tapi bila dia datang ke qaid yang kedua, walaysa minha, maka terkeluarlah qaid yang kedua, iaitu qaid rukun. Sebab rukun ni dia termasuk dalam solat, yang termasuk dalam juzuk solat tu sendiri. Manakala syarat tu dia tidak termasuk dalam juzuk solat tu sendiri nah. Dia tidak termasuk dalam juzuk solat. Okey, dia kata sini pula wa quddimatis syurutu 'ala al-arkan li'annaha aula bit-taqdim. Dia ditakdimkan syarat tu terhadap rukun. Dia kata sini bahawa kenapa dia kecak dulu, kenapa dia mari kecak dulu pasal syarat ni berbanding dengan rukun. Yang pertama sekali adalah kerana apa? Li'annaha aula bit-taqdim. Aula bit-taqdim, kerana dia lebih utama untuk kita kecak pasal syarat ni berbanding dengan rukun ni. Kenapa? Kerana dia tu adalah syarat tu datang dulu barulah datangnya rukun lah. Itu pertama. Idh syartu ma yajibu taqdimuhu ala salah. Ini adalah yang pertama kenapa dia kata bahawa syarat tu, kenapa dia kecak pasal syarat dulu, kerana syarat tu datang dulu barulah rukun. Itu yang pertama. Yang kedua pula wastimraruhu fiha. Dan juga ini benda yang kedua, kenapa ditakdimkan syarat terhadap rukun adalah kerana dia istimrar nah. Istimrar. Syarat tu dia selalu bersama dengan solat sampailah habis solat tu sendiri. Sampai habis solat tu sendiri. Kalau kita tengok kepada tertib muallif ni kan, dia berbeza sikitlah dengan tertib dalam An-Nawawi dalam kitab Minhaj dia tu. Dalam kitab Minhaj ni dia mari kecak dulu tentang rukun berbanding dengan syarat. Berbanding dengan syarat. Manakala dalam kitab kita ni dia kecak dulu pasal syarat dulu, barulah dia kecak dulu kemudian pasal rukun kemudian pasal rukun. Okey, dia kata sini wa syurutus salati khamsah. Syarat semaya tu ada 5 nah. Syarat semaya tu ada 5. Dia kata sini syarat semaya tu ada 5. Dia nak kecak sini adalah syarat tentang semaya nah. Syarat semaya. Dia nak kecak tentang syarat semaya, syarat wujudi dan syarat sah nah. Syarat sah semaya tu sendiri. Kalau kita tengok balik nah, syarat sah semaya ni sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama sekali iaitu syarat wujudiyah, syarat wujudiyah. Yang kedua pula adalah syarat adamiyah nah. Syarat wujudiyah ni adalah benda yang mesti ada dalam semaya tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula syarat adami ni adalah syarat yang tidak boleh ada. Syarat yang tidak boleh ada. Contoh syarat wujudi ni apa dia? Itu seperti at-taharah nah. Itu mesti suci lagi daripada
mesti suci daripada najis dan juga najis, hadas dengan najis. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah satrul aurah, mestilah dia menutup aurat. Yang ketiga pula adalah dia kena menghadap kiblat. Yang keempat pula adalah dia kena masuk waktu. Itu syarat-syarat wujudi lah, syarat-syarat wujudi. Syarat yang kedua pula adalah dipanggil sebagai syarat adami. Syarat adami ni setengah-setengah kitab dia sebut, tapi setengah lain tidak sebut lah. Iaitu yang pertama sekali adalah, kita tengok sini, adalah dia tidak boleh makan dalam semaya. Dia tak boleh makan. Ini syarat adami yang pertama. Yang kedua pula adalah dia tak boleh kecek dalam semaya tu. Yang ketiga pula adalah dia tak boleh bergerak lebih daripada 3 kali ya. Tak boleh bergerak 3 kali dari atas. Itu syarat adami ni, syarat adami. Apa beza syarat adami ni syarat wujudi ni? Syarat wujudi, lupa pada syarat wujudi ni tidak memberi kesan. Contohnya kalau kita lupa untuk ambil air semaya, adakah kita ni boleh, adakah dikira bahawa bila kita lupa ambil air semaya ni, kita kira semaya kita sah dah? Contohnya kita semaya zuhur, kita semaya zuhur, lepas tu tiba-tiba kita ni lupa nak ambil air semaya, ataupun lupa sebenarnya ada pada badan kita ni ada najis. Adakah dengan kita lupa tu menyebabkan solat kita masih sah? Jawapan dia tidak sah. Berbeza dengan syarat adami lah. Kalau kita makan dalam semaya, dalam semaya tu dengan keadaan lupa, ataupun kita kecek dalam keadaan lupa, tergerak dalam keadaan lupa, benda tu tidak memberi kesan kepada kesahihan solat. Solat kita still sah kerana kita lupa. Solat kita masih sah kerana kita lupa. Ibadah tu. Itu syarat beza antara syarat wujudi dan syarat adami lah. Syarat wujudi dan syarat adami. Kemudian dia kata sini syurutus salati khamsah. Kita tahu bahawa dia nak kecek tentang beberapa jenis syarat lah, iaitu syarat pertama at-taharah anil hadath, wat-taharatu an an-najis, dan juga satrul aurah, dukhulul waqt, dan istiqbalul qiblah. Cukup 5 perkara, tapi masalah sini dia sebut dalam syurutus salah, tapi dia yang kita sebut tadi 5 benda kita sebut tu, ada benda lain yang dia tidak sebut, iaitu seperti Islam. Kenapa dia tidak sebutkan juga tentang Islam tu sebagai syarat sah salat? Sedangkan syarat sah salat tu, Islam tu merupakan benda besar. Ataupun pasal taharah anil haid wan nifas, taharah daripada haid dan nifas, ataupun syarat yang seterusnya seperti berakal. Kenapa dia tak sebut seperti ini? Jawapan dia adalah syarat-syarat yang kita seperti Islam, taharah daripada haid, nifas, berakal, semua itu adalah syarat yang tidak khusus kepada solat sahaja. Bahkan dia syarat yang semua jenis ibadah bergantung padanya. Semua jenis ibadah bergantung pada dia. Oleh sebab tu dia sini dia nak tegar dulu. Dia nak tegar pasal syarat yang khusus kepada solat sahaja. Bukan syarat yang semua ibadah bersama. Bukan syarat semua ibadah, tapi dia nak kecek pasal syarat semaya sahaja. Okey, pada situ dia kata sini syurutus salati khamsah. Syarat semaya itu ada 5. Yang pertama sekali, ahaduha taharatun an hadathin wa janabah. Taharah daripada hadath dan juga janabah. Hadath dan janabah. Hadath yang istilah fuqaha, uruf fuqaha ni bila kita sebut hadath bermaksud hadath asghar, hadath asghar. Manakala janabah pula bermaksud hadath akbar, Dia kata sini at-taharatu lughatan. At-taharatu secara lughah bermaksud an-nadhafah, suci nah. Tak kira suci itu daripada benda yang suci, ataupun taharah ataupun nadhafah daripada benda yang ataupun taharah daripada benda yang dia suci lah. Maksudnya setengah tu kita rasa bahawa benda tu asal dari segi syarak adalah suci, seperti mukus ataupun seperti hinguh lah. Seperti hinguh tu dari segi syarak adalah suci, tapi dari segi lughah, benda tu tidak dikira sebagai suci lah. Wal khulusu minad danas. Okey, sorry, minta maaf.
Wal khulusu minad danas, dan suci ni hanya penerangan lah. Wal khulus minad danas ni hanyalah penerangan kepada an-nadhafah tu sendiri. Okey, kita pergi sini. Wa syar'an raf'ul man'i al-mutarattibi 'ala al-hadathi aw an-najas. Mengangkat, dipanggil sebagai mengangkat larangan ya, yang terhasil daripada hadas dan juga najis. Apa maksud? Ini nak terangkan pasal at-taharah tu sendirilah. Benda yang mengangkat larangan ya. Larangan, apa benda larangan? Larangan yang maksud kat sini adalah larangan yang seperti larangan untuk sembahyang, larangan untuk yang pertama sekali solat, yang kedua larangan untuk pegang mushaf, yang ketiga pula adalah larangan seperti tawaf dah. Ya, tiga benda. So dia at-taharah tu sifat dia adalah untuk mengangkat tiga benda tadi. Okey, kemudian seterusnya dia pergi sini pula pada fal'ula ay at-taharatu 'anil hadath. Cara untuk mengangkat hadas tu adalah dengan dua perkara ni, cara untuk angkat hadas ni. Yang pertama sekali adalah dengan wuduk lah. Tentang wuduk. Yang kedua dia akan sebut lagi. Yang kedua dia akan sebut nanti, tapi dia akan sebut tu lebih ke dalam 40 muka surat daripada kita ni. Lepas dapat 40 muka surat baru dia sebut pasal cara bersuci yang kedua, iaitu mandi lah. So lah ni dia sebut pasal wuduk dulu. Dia akan pergi dulu pada wuduk, dia akan pergi dulu kepada rukun wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, sunat-sunat wuduk. Kemudian dia pergi pula pasal tayammum. Dia pergi pula pasal tayammum. Kemudian barulah dia pergi pula kepada ghusl lah. Dia kecek sikit pasal al-mashu ala al-jarabain. Bukan, al-mashu ala al-khuffain. Kemudian dia pergi pula pada al-ghusl. Al-ghusl tu dia kecek lah situ pada ahkam haid dan nifas. Tapi masalahnya dalam kitab kita ni, dia punya perbahasan tentang ada beberapa benda lah. Yang pertama sekali perbahasan tentang al-mashu ala al-khuffain. Yang kedua pula perbahasan tentang istihadah. Yang ketiga pula perbahasan tentang at-tayammum. Dalam kitab ni tiga benda dalam kitab ni sangat-sangat kecil lah dia punya perbahasan dia. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, macam kitab Mata Abi Syuja' pun sendiri, dia banyak kecek pasal al-mashu ala al-khuffain, banyak kecek pasal tayammum. Tapi dalam kitab kita ni dia akan dia tidak sebanyak dalam kitab lain lah. Perbahasan tentang tiga perkara ni. Tapi tak apa, kalau kita sampai ke tahap ke benda tu, kita akan panjang sikit lah. Nanti. Okey, at-taharatu 'anil hadath, al-wudu'. Pertama sekali al-wudu' lah. Al-wudu' wa huwa bi dhammil waw. Iaitu maksudnya adalah dengan dhammah ke waw tu. Iaitu dengan waw ni yang kita gunakan sebagai dhammah lah. Waw tak adalah dhammah. Maaf, saya buat kali ni. Ya, tukar kali ya. Okey. Kali ni lah. Kali merah sikit. Al-wudu' lah. Itu dengan dhammah ke waw. Maksud kepada wuduk ni adalah isti'malul ma' fi a'dha'i makhsusatin biniyah, menggunakan air pada a'dha' yang khusus dengan niat. Ada orang dia cuba nak i'tiraf lah terhadap ta'rif muallif ni. Dia kata apa? Dia kata bahawa ta'rif ni tidak jami' lah, disebabkan oleh ada benda hak dia tak sebut. Iaitu dia tidak sebut tertib. Tidak sebut tertib dalam koni dia ni, dalam wuduk ni tak sebut tertib. Tapi kita jawab balik, sebenarnya dia kata sini a'dha' makhsusah. Kata muallif a'dha' makhsusah ni pun sebenarnya dia merangkumi tertib tu sendiri. Sebabnya a'dha' makhsusah dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah zat, adalah a'dha' yang berbentuk zat, a'dha' yang berbentuk sifat. Makhsusah tu makhsusah zat, makhsusah sifat. Makhsusah zat, makhsusah sifat.
So bila kita sebut a'dha makhsusah, dia termasuk dah sekali dengan tertib tu sekali. Termasuk sekali dengan tertib tu sekali. Dia bukan kena sebut sosok sekali, kena sebut tertib tu pula. Sebut tertib tu pula tak perlu dah. Tak perlu dah dia sebut tertib sebabkan tertib tu sendiri dah masuk dalam qaid a'dha makhsusah tu sendiri. Okey, selesai situ kita pergi pula pada sini wa bi fathiha. Maksud Fatihah ni maksudnya fatah ke dia punya waw ni lah. Waw ni tadi kita sebut bahawa dia tu dhammah kan, dhammah. Tapi apa maksud kalau al-wudu pula? Apa maksud al-wudu? Iaitu ma yatawaddau bihi. Benda yang kita berwudukkan dengannya, benda yang kita wuduk dengannya, iaitu air wuduk tu sendirilah. Wa kana ibtida' wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati ila ilatul isra'. Dia kata sini pula tentang bila masyru'iyah wuduk tu sendiri, bila mula waktu wajib tu sendiri. Jawapannya adalah ketika mana wajibnya, ketika mana adanya ketika mana adanya supaya maka dimulalah pada waktu itu masyru'iyah wuduk tu sendiri. Okey, gitulah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sambung pula.